Tania, keluar makan. Tangan kau tu dah okey belum? Bolehlah sikit. Jangan lupa petang ni ada training. Training? Abah, Rania nak pergi keluar lah petang ni. Kau nak keluar pergi mana? Tak payah keluar. Duduk rumah je. Kau keluar ambil duit je. Dah, makan. Malas lah Rania nak makan. Cakap dengan Abah ni buang masa je. Tania, kau masuk balik. Tania! Rasa phone aku tinggal kat rumah tu. Tak payah risaulah. Bawa phone aku. Apa pun nanti guna je lah phone aku. Ya, kalau macam tu. Jom. Tiba masa untuk kita ceritakan semua. Keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night. Have some cookies and coffee. Masa muda jangan pernah sia-siakan. Simpankan sebagai memori. Jadikan Polaroid. Sungguh indah. Lupakan segala resah. Bersama sahabat gembira. Jadikan satu Polaroid. Best gila doh hari ni. Kan, aku dah cakap dah. Kau jarang happy macam ni dengan bapak kau yang street tu. Thank you, babe. Ish, drama lah kau ni. Sekejap. Ni, sekejap lagi aku call driver. Sekejap lagi datang. Kita lah sekejap. Tahu, sekejap, bye. Cepat tau. Ya. Mana ini lambat betul lah. Mana anak aku ni? Asal tak boleh balik lagi? Rania! 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 Hello, Assalamualaikum Ain. Hello? Pakcik? Rania? Dia hilang. Hah? Rania hilang? Tak, tadi saya tadi dah dekat sini. Saya pergi tanda saya. Lepas tu, saya tahu dia hilang dah. Korang kat mana ni? Saya Letak location sekarang. bagi location. Hello. Siapa kau? Abah tolong. Tolong sampai ke Rania, Abah. Tolong. Oi, anak aku. Kau buat apa dengan anak aku? Kalau kau nak anak kau selamat, kita jumpa malam. Kau siapa, ha? Kau nak apa? Kau macam tu ke? Apa ni? Abah. Tolong. Tolong Rania. Saya. Dah. Macam kenal mamat ni. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kau siapa? Saya Nabil. Pakcik Rahmat kan? Ha. Kau nak apa datang sini? Saya nak kenal anak pakcik, Rania kan? Macam mana kau tahu nama anak aku? Saya dah lama perhatikan. Apa? Saya dah obses dengan anak pakcik. Ha? Tolonglah pakcik, saya dah obses dengan anak pakcik. Kau dah kenapa? Kau berambus dari sini. Aku tak nak tengok langsung muka kau kat sini. Apa? Kau selamat kat sini. Apa kau buat ni ah? Lepaskan aku! Lepaskan aku lah! Lepaskan aku! Diam! Aku buat ni. Kau jangan takut. Aku buat ni untuk kebaikan kau, kau tahu tak? Aku pastikan kau dan aku takkan terpisah. Dan tak ada siapa yang boleh halang aku. Abah kau pun tak boleh halang aku. Ingat cakap Abah. Jadi perempuan bukan alasan untuk lemah. Kau kena kuat. Faham tak? Kuat. Walau apa cara sekalipun. Kau jangan nangis, faham tak? Rania, anak aku.
Rania minta maaf. Bukan salah Rania. Salah Abah juga. Tak apa. Rania dah selamat. Rania dah selamat. Mata telah menghunuskan arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus melepasmu. Dengan sederhana di tengah gempitannya perayaan mati rasa. Bila waktunya langit memanggilmu pulang, wahai mentari, jangan kau risau, semesta bersamamu. Biarkan rebah pada tangisku raga rasa kita yang lalu melepas itu caraku mencintaimu. Masih nyala dalam dekapku semua asa yang kita rengkuh, dan tetapi dia mencari hatimu. Dengan lembut ratakan semua yang kau mau, dan rayakan mati rasa. Bila waktunya